Dua tanda kewangan tuan-puan dalam paras yang bahaya. Tuan-puan semak sebelum parah menjadi bara. Yang pertama tuan-puan, cash flow bulanan negatif. Apa maknanya? Jika gaji tuan-puan RM3,000 tetapi perbelanjaan bulanan tuan-puan RM3,200, bermaksud setiap bulan tuan-puan berhutang sebanyak RM200. Yang kedua, tiada simpanan minimum walaupun 1 bulan pendapatan. Bermakna cash flow tuan-puan adalah neutral. Gaji RM3,000 tetapi perbelanjaan bulanan RM3,000 juga tuan-puan. Setiap bulan tuan-puan tak ada pun duit lebihan untuk simpanan. Jadi bagaimana untuk selesaikan kedua masalah kewangan tersebut? Pastikan cash flow tuan-puan positif supaya tuan-puan boleh adakan simpanan. Caranya tuan-puan mesti hidup di bawah kemampuan. Jika tuan-puan hidup lebih daripada apa yang tuan-puan mampu, tuan-puan akan berhutang. Jika tuan-puan hidup dengan kemampuan, tuan-puan tak akan ada simpanan. Untuk dapatkan duit lebihan, jika gaji tuan-puan sebanyak RM3,000, hidup cukup dengan RM2,700 sahaja. Baki gaji RM300, tuan-puan jadikan sebagai simpanan. Jika tuan-puan tak berjaya menabung dalam bentuk duit, tukar kaedah tabungan ke dalam bentuk emas. Sebab duit dicipta untuk dibelanjakan, emas pula dicipta untuk tuan-puan simpan. Dengan Public Gold, tuan-puan boleh membeli emas mengikut bajet tuan-puan melalui akaun emas GAP. Belian emas rendah RM100 membolehkan tuan-puan kumpul gram emas hingga capai target saiz emas yang tuan-puan mahukan. Untuk bermula, tuan-puan jemput hubungi saya bimbing sebaiknya. Assalamualaikum.